Cuba teka. Ini sayap apa? Ha? Teka lah. Kalau tanya kenapa kaum Nabi Lut tu Allah SWT binasakan, korang mesti tertanya macam mana malaikat buat kerja. Kan? Macam ni lah malaikat buat kerja. Pakai ujung sayap je. Kalau korang tak puas hati dengan burung gagak, tak apa. Aku ada ujung ostrich je. Aku ada ujung sayap burung ostrich je. Faham? Ni apa benda ni? Ini anting-anting saya ni. Korang LGBTQ kalau pakai subang lelaki ni, apa tanda dia? So aku nak korang mati daripada burukkan nama aku ni. Faham tak? Ni apa benda ni? Kalau tak cukup kuat lagi, insyaAllah